Ini tengah masing-masing dengan sibuk. Dengan talima dia pindah kan. Mencari aku di hotel juga ada. Aku beli dia kan. Ni kita bagi seorang 1,000. Kita masukkan dalam beg masing-masing. Ni atas sepena Presiden Trump datang, kita bagi seorang 1,000 supaya dapat berbelanja. Kita minta dengan kita berbelanja. Kita berbelanja sepena Trump hadir ke Malaysia. Thank you Madani, thank you Madani. Pandai jadi pengacara TV3 ni. Ini dia hadiah daripada Kerajaan Malaysia. Ini kita dapat skim SARA, skim SARA daripada Kerajaan Madani. Akan dibagikan kepada ahli-ahli STTJ mengenakan jasa mereka berbakti kepada negara. Jadi kerajaan telah memutuskan untuk memberikan seorang 1,000 skim SARA. Skim SARA. Dah habis dah. Ini dia pengurusi dengan sibuk. Nombor Pengurusi dengan sibuk. nombor tak cukup. Ini setiausaha Tampal ni. Penyebab. Setiausaha sibuk sangat. Dekat beg tu bagi kat orang lah. Okey, faham. Yang bagi pusat tu kita lama. Jangan gaduh JK malu. JK jangan gaduh malu-malu. Jadi kuat. Okey dah siap. Kau lagi pada mas dah biar tulas. Mas. Thank you. Bukan dia datang kerja. Pastikan kelancaran. Boleh tu. Waktu kan tak rekam lagi. Kita akan bermula majlis kita untuk pukul 12. Tambah kita tengah sibuk-sibuk, acah-acah busy. Sedang membagi-bahagikan bantuan rahmah. Pakcik cakap panggil ikut nama. Ada nombor ke kat situ? Tak, bukan nama, huruf pertama masing-masing. Huruf je. Cakaplah dia seorang. Iblis. J lah saya. J. Oh ya ke? Tak pertama juga. Nama saya. Lazan, R. Haji sihat. Alhamdulillah. Oh, jaga prop lah sang jaga. Tapi umur-umur macam ni. Ingatlah. Aku puas dengan Hasan. Siapa lagi yang belum register dan ambil kunis? Sila ke depan. Rozi sila ke depan. Kelas mana? Ambil kunis, register dan ambil kunis di sini. Siapa lagi yang belum? Rafi, kena ambil belum?
Mana Rafi? Rafi mana? Azhar, baru sampai. Register dulu Azhar. Register dan ambil polis. Satu lah. Rafi, barulah betul. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Mana? Mana tahap tu kan? Sumbangan 1,000 seorang daripada Kerajaan Madani kerjasama dengan JKR Malaysia. Zana, Zalila, Zaini. Ada lagi tak? Zek. Yang atas hilang kan? Satu lagi saya. Ni dari Makcik Sendayung yang hilang. Baru jumpa. Jemput masuk. Siapa yang baru sampai boleh terus ke depan untuk ambil goodie bag masing-masing. Okey. Pada goodie bag masing-masing kita ada letakkan nombor cabutan bertuah ya. InsyaAllah. Kalau nombor anda bertuah akan membawa pulang Wang tunai 10,000. akan membawa pulang wang tunai 10,000. Wang tunai dan juga cuti percutian di rumah sendiri selama 2 hari. Hai awak. Hai awak. Yang baru sampai dah ambil pun yang dapat boost. Yang untuk lelaki dalam tu ada kain pelekat. So kain pelekat tu kena pakai sebenarnya, bukan simpan dalam beg tu. So dia kena sempakkan macam saya pakai ni. Sempakkan di antara yang perempuan pula kena kain batik, kena litupkan kat kepala. Macam tu. So kena buat lelaki dan perempuan dua-dua kena buat. Siapa tak buat dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan.
Lambat pada Trump. Ada diadakan juga buku untuk tanda tangan, cashbook dipanggil. So dia sedang diedarkan juga signature dan juga catatan apa-apa yang kalau nak tulis bukan cashbook lah. Ya, Jamal pakai tu. Okey, sebelum sedikit mengenai tempat majlis ni, kita ada sediakan tandas dan juga tempat solat di situ, tapi untuk perempuan saja. Untuk lelaki boleh pergi ke surau ada sebelah ni, kena keluar dan ada surau sebelahnya, so boleh solat kat situ lah. Okey, masih ada yang datang. Silakan masuk. Kurang saya tak kenal. Rozia. Oh, okey. Dulu Rozia lah. Pak Cik pun ada. Okey, silakan macam ambil ni, ambil goodies. Kena so tolong bagi kamu. Goodies yang mana yang nama itu lah. Okey, sila ambil tempat. Boleh duduk kat mana-mana. Tak apa kenal. Mungkin tak berubah rupa betul jadi kurang kenal. DJ batch tahun 85-86. Terima kasih kerana datang. Saya dimaklumkan ada datang daripada jauh daripada Johor dekat, daripada Johor. Yusman daripada mana Yusman datang? Banting. Banting. Rafi jauh, Rafi. Rafi yang paling jauh. Banting. Ya podo-podo. Wes makan ya? Orang lah. Tuah baru sampai dan Haji juga. Kanai. Masuk. Silakan masuk tuah. Haji, silakan masuk Haji. Mulakan majlis yang penuh berkat pada tengah hari ini. Sebelum kita memulakan majlis ini, marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada terutama kepada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, dan sekiranya ada suami atau isteri kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita terutama di Sekolah Teknik Tuanku Jaafar yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita saya percaya dan yakin ramai sahabat-sahabat kita telah pergi meninggalkan kita, dan pun pada pagi tadi ada seorang sahabat kita yang patut hadir pada hari ini telah kembali ke rahmat Allah, dan saudara-saudara kita lah insyaAllah. Jadi kita ambil peluang pada pagi ini, pada tengah hari ini untuk kita mendoakan mereka. Semoga Allah SWT tampakkan roh mereka di kalangan orang beriman, menjadikan kubur mereka sebuah taman daripada taman-taman syurga, dan jauhkan mereka daripada azab kubur, azab api neraka, luaskan kubur mereka, lapangkan kubur mereka, terangi kubur mereka oleh Allah SWT sehingga hari kiamat nanti insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, juga Engkau ampunkanlah dosa-dosa suami atau isteri kami yang telah meninggal dunia, ya Allah. Adik-beradik kami, anak, cucu, cicit kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang telah meninggal dunia, ya Allah. Kau tempatkanlah roh mereka di kalangan roh orang beriman, ya Allah. Kau jadikanlah kubur mereka sebuah taman daripada taman-taman syurga, ya Allah. Engkau hindarilah mereka daripada azab kubur dan seksa api neraka, ya Allah. Amin. Ya Allah, juga Engkau luaskanlah lubang kubur mereka dengan Engkau sempitkan kubur mereka, ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau terangilah kubur mereka dengan cahaya-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan mereka berada dalam kegelapan kubur-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah majlis kami pada tengah hari ini, ya Allah. Engkau kekalkanlah, Engkau eratkanlah ikatan silaturahim kami ini, ya Allah. Sehingga agar kami dapat bertemu di syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon penjagaan-Mu, ya Allah, kerana agama kami, iman kami, jiwa raga kami, harta benda kami, isteri kami, anak pinak kami dan segala sesuatu yang Engkau kurniakan kepada kami, ya Allah. Kau jadikanlah kami dan mereka berada dalam pemeliharaan, keamanan, perdampingan dan perlindungan-Mu daripada semua syaitan yang jahat, si sombong yang bongkak, pandangan yang jahat, orang yang zalim, dari kejahatan setiap membuat angkara kejahatan, juga daripada sebarang bala dan wabak. Sesungguhnya Engkau atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa, ya Allah. Ya Allah, indahkanlah kami dengan kesihatan dan keselamatan. Jadikanlah kami benar-benar orang bertakwa dan beristiqamah. Hindarkanlah kami daripada segala mengundang penyesalan, baik di masa kini atau di masa akan datang. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada kami, kepada keluarga kami, ya Allah, kebahagiaan di dunia ini dan lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat nanti, ya Allah. Juga Kau kurniakan kepada kami, kepada keluarga kami, anak-anak yang soleh dan solehah, menantu yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintah-Mu, ya Allah. Juga yang akan mendoakan kami apabila kami telah meninggal dunia nanti, ya Allah. Juga Kau kurniakan kepada kami dan kepada keluarga kami, ya Allah, anak-anak berjaya dan cemerlang di dunia ini, dan mereka ini lebih-lebih lagi berjaya dan cemerlang di akhirat nanti, ya Allah. Amin. Bidul izzati wal jabarut, wa qasamna bi rabbil malakut, wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Isrif 'anna al-bala wal waba, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Terima kasih Nabi Fadil atas bacaan doa. Seterusnya wakil untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kerana
sihat, masing-masing sihat sampai ya diizinkan Allah untuk berada di sini. Cuaca baik insya-Allah walaupun dah banyak tempat hujan dan juga banjir, dan di sini insya-Allah di Seremban sihat dan cuaca elok. Okey, pertama kali Tuna nak ucapkan rasa semua kenal Tuna kan? Ada yang tak kenal Tuna ke? Nama saya Siti Fatuna binti Arba'in. Oh ya, saya daripada kelas K3. K3 ya, tahu Alhamdulillah. Okey, kita terima kasih kepada para AJK. First kena sebut tu. Para AJK kita, barisan AJK kita yang show sendiri, lantik diri sendiri. Tuna, Jebob, Ayah, Sulaiza dan Rafidah. Dan Fit. Kami ada berlima, Silviati lagi seorang. Okey, Sil AJK kita juga, AJK paling kuat bendahari kita, yang mana semua akaun-akaun masukkan kumpul ke akaun dia. Dia kerja paling teruk lah Dia antara kerja paling teruk sekali. Tapi dia kirim salam pada semua dan tak dapat hadir hari ni sebab dia ada perjumpaan dengan pensyarah anak dia di Bangi Sunway, di Sunway. Okey, juga terima kasih juga bukan saja pada AJK, kepada pasangan-pasangan AJK kerana membenarkan para AJK menggunakan masa keluarga. Alhamdulillah. Cik terima kasih banyak. Jana terima kasih sebab kami memang letak banyak masa kami untuk menyusun program kita, insya-Allah untuk berikan yang terbaik untuk kawan-kawan hari ini, insya-Allah ya. Okey, kita masih menunggu cikgu kita lagi. Cikgu tak sampai-sampai. Saya ada jemput Cikgu Nur Aisyah. Kalau kenal Cikgu Nur Aisyah, kita punya Aspuri punya warden. Aspuri warden. Okey, juga terima kasih kepada para penyumbang. Kita ada yang menyumbang dari bentuk kewangan. Terima kasih banyak. Juga terima kasih semua, Allah melimpahkan rezeki lagi kepada semua yang menyumbang dari bentuk kewangan. Putus. Dari sebentuk barangan tadi saya dapat untuk jabatan ketua, makanan-makanan. Okey, makanan-makanan dari Tuna sendiri. Tuna dapat kari kambing Okey, kari kambing tu akan dipadankan dengan nasi putih masak ayam masak. Mas Tura ada bagi kita pulut kuning, nasi impit dan rendang ayam. Ada kuih sopang, atas meja masing-masing ada kuih sopang. Ada kek-kek, ada berbagai kek di depan ni. Ya, ada lagi siapa lagi tak ada makanan? Okey, terima kasih banyak-banyak untuk penyumbang-penyumbang semua ya. Dan Tuna rasa nak ni kan kita terima kasih sebab kita semua busy. Walaupun dah ramai yang pencen. Dah ramai yang pencen kan? Okey, tapi kita semua masih busy lagi dan terima kasih kerana masih sudi meluangkan masa untuk bersama. Ini adalah reunion yang teramai sekali. Alhamdulillah. Rekod yang kita catat sebelum ni 2 kali buat di ladang Tuna di Kuala Selangor. Rekod yang tertinggi ialah 45 orang. Rekod kita kali ini 71 orang. Ya. Semuanya itulah duka cita bila kita dapat berita salah seorang pada kawan kita yang sepatutnya meraihkan majlis kita hari ini telah menghadap ilahi pagi tadi ya. Kita dah tadi doakan untuk dia dan juga semua para kawan-kawan kita. Macam classmate tu ramai dah tak ada ya. Bakar ramailah Aziza, siapa lagi seorang? Syarum. Syarum. Kami K3 3 orang rasanya ya yang dah tak ada. Jadi bersyukurlah kerana kita masih sihat dan beri peluang untuk berada di sini. Okey, ada juga kawan-kawan yang minta sampaikan salam sebab nak hadir tapi tak dapat hadir hari ini ya. Ada kekangan. Lin dia anak dia nikah hari ini. Jadi dia tak dapat. Lin dengan Mazri ya, anak dia nikah hari ini. So dia tak dapat nak datang hari ini ya. Zin ya. Ada ramai yang dah ni dapat. Dan ada juga ada kekangan kesihatan. Macam Alice dia dah daftar nak datang juga pun tak dapat datang. Kalau tidak dia antara yang paling jauh lah. Dia dari Penang. Okey, okey, untuk makluman semua, ada sedikit makluman ya. Kita ada tabung kebajikan yang akaunnya atas nama Tuna.
Ya, sekarang ni untuk makluman semua ada simpanan di tangan Tuan ada 2,000 RM2K. Ya. Tu semua daripada kawan-kawan kita rasanya ramai yang dah tahu. Kod lah Tuan ni pula yang pergi kan. So minta tuntutlah dengan Jamil ya. Tuntut dengan MJ ya. Sebab itu adalah duit kawan-kawan kita semua. Kita terserak lah okey. Nanti boleh tuntut lah sebab yang tu tak boleh jadi pusaka Yang tu tak boleh diperaikan nanti. Okey, itu saja yang Tuan nak sampaikan. Cuma ada sedikit lah yang Tuan nak menghimbau sedikit kita di STTJ. Okey, STTJ di hati kita. Empat 40 tahun ya. 40 tahun bukan sekadar angka. Ia perjalanan awal kehidupan kita. Tawa, duka, gurau senda, senyum, tangis, semua ada. Di bumi STTJ kita dibentuk dengan ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai. Asrama, bengkel, bilik kelas, padang, perpustakaan, dewan makan, semua tu jadi saksi segala tingkah laku kita. Jadi saksi detik-detik yang tak mungkin kita lupakan. Ingat kolam ikan dekat tempat kita depan assembly? Siapa yang pernah dating di sana? Baik mengaku sekarang. Siapa yang pernah curi-curi mandi di sana ketika air tak ada? Baik mengaku sekarang. Okey, antara kita ada yang berjaya, ada yang diuji, ada yang sederhana. Namun lupa itu tetap di hati kita. Hari ini kita berkumpul kembali merangkai semua benang memori kita sulam yang menjadi sutra indah. Hari ini kita bercerita bergurau senda. Tiada batasan nilai harta, tiada halangan pangkat dan jawatan, tiada juga ukuran fahaman politik. Biar uban memutih di kepala. Ada yang terasa? Biar bentuk badan dan berubah suara. Biar waktu pergi, namun sahabat STTJ tetap di hati. STTJ, engkau bukan hanya sekolah. Engkau adalah rumah kenangan. Engkau adalah sejarah kami. Engkau adalah keluarga abadi yang sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabatku. Terima kasih atas segala kenangan kita di STTJ yang tercinta. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada atas ucapan yang sungguh mencuit hati dan juga memberi kesan. Terima kasih Munir datang. Munir bawa watermelon. Terima kasih sekali lagi Tuan. Jadi tak ada?
Mantap. Kau buat apa macam ni? Buat pergi kan? Motor. Buat ke mana ada motor? Belakang dah mana? Belakang dah boleh duduk. Oh, ini duduk di mana? Ada lagi. Kamera jangan pakai. Terima kasih. Tak ada boleh baca 9 minit sekarang. Bagi mic kan lama ni. Silakan menyambut saudara kawan-kawan semua. Apa yang masih ada tinggal. Kambing difahamkan masih ada lagi di bawah meja tu. Lelaki cikgu tak macam lah cikgu kenal diri dia. Sebab cikgu mengajar kelas dagangan, bangunan ada, kejuruteraan pun ada juga lah. Tak semua kan, jadi cikgu mungkin tak kenal semua. Jadi kalau aku tegur lah kan. Cikgu duduk di kampung Ismail. Tapi yang itu banjir memang semua cikgu kenal lah. Bukan tak ada tendangan dari situ je. Waalaikumsalam. Mana? Benda tu, ada nak satu kampung. Satu kampung. Ya? Orang kampung. Kenal sangat-sangat. Kenal sangat dengan itu sebenar. Wow, tak sadar. Satu. Lagi apa lagi nak cakap? Terima kasih banyaklah semua ya. Maafkan, semoga kamu semua happy ya. Sama-sama. Okey.
sajalah yang dapat cikgu cakap. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Nurasya. Tapi sebelum tu saya ingin menjemput Cikgu Nurasya untuk mengambil satu cabutan untuk cabutan ketua. Ambil satu je dulu. Ya. Semua tengok beg masing-masing. Nombor 105. Tengok beg masing-masing. Siapa nombor 105? Oma Jana tolong ambil. Ini bukan komplot, ini kebetulan. Ambil gambar untuk bos standby. Okey. Betul Ada rupanya, okey. Besar tu. Okey, terima kasih. Nampak muka tu sikit. Okey, satu. Okey. Kita dapat letak. Cabutan ketua seterusnya nomornya adalah 139. Siapa 139? 1392. Mazhar. Tahniah Mazhar. Hadiah merupakan periuk kuali. Okey, dah sudah lepas ni nak. Kelas mana pula lepas ni? B2. Silakan B2. B2 silakan. Kelas B2 silakan ke depan siapa yang nak ambil gambar foto. Gambar. Nama sendiri. Nama sendiri ya. Kelas B2. Kita sama ramai juga lah dengan B3 tadi. Ini dia B2. Kata tadi macam ramai sangat.
Senyum. Imam datang lambat. Hujung sendiri. Yang tak padang kan? Betul lah. Pilih paling hamsing sekali.